Bagaimana hilangnya pendirian keras? Apakah yang berubah dalam masa singkat? Dan adakah kestabilan politik menjadi alasan sebenar atau sekadar naratif yang dipersembahkan? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, Datuk Seri Panglima Jeffrey Kitingan, untuk menyokong kerajaan negeri pimpinan Gabungan Rakyat Sabah nyata mencetuskan persoalan besar dalam landscape politik Sabah. Lebih-lebih lagi apabila sebelum ini beliau secara terbuka menyatakan hasrat untuk berada di blok pembangkang, namun kini dilihat duduk di kerusi penyokong kerajaan. Saudara-saudara yang dihormati, alasan yang diberikan Jeffrey adalah jelas dan tersusun. Keputusan itu dibuat berdasarkan kehendak majoriti ahli parti serta ketua-ketua bahagian STAR. Beliau menegaskan bahawa sokongan ini bukan soal kepentingan pribadi, sebaliknya demi kestabilan politik Sabah selepas JRS gagal memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. Hadirin yang budiman, konsep kerajaan perpaduan bukanlah sesuatu yang asing dalam politik Malaysia pasca pilihan raya tergantung. Namun persoalannya, adakah semua parti yang menyokong kerajaan perpaduan benar-benar melakukannya atas prinsip atau kerana realiti angka yang tidak memihak kepada mereka? Rakan-rakan penonton, Jeffrey menegaskan bahawa sokongan STAR tidak bermaksud parti itu meninggalkan prinsip perjuangan. STAR, katanya, kekal konsisten memperjuangkan hak dan kepentingan Sabah sama ada berada dalam kerajaan atau pembangkang. Kenyataan ini penting, namun ia juga membuka ruang perdebatan. Sejauh mana sebuah parti boleh mengekalkan idealisme apabila berada dalam barisan kuasa? Saudara-saudari sekalian, kehadiran Jeffrey di blok kerajaan semasa persidangan pertama DUN Sabah ke-17 menjadi simbol visual yang kuat. Ia bukan sekadar soal tempat duduk, tetapi isyarat politik yang jelas kepada rakyat dan penyokong. Perubahan ini pantas ditafsirkan sebagai pusingan U oleh setengah pihak, walaupun dari sudut lain ia dilihat sebagai langkah pragmatik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam politik Sabah yang sering berdepan episod ketidakstabilan, hujah kestabilan sentiasa menjadi senjata utama. Namun sejarah juga menunjukkan bahawa kestabilan yang dibina tanpa kejelasan prinsip boleh membawa implikasi jangka panjang terhadap kepercayaan rakyat. Saudara-saudara yang dihormati, persoalan paling besar kini bukan sekadar mengapa Jeffrey menyokong JRS, tetapi apakah bentuk peranan STAR selepas ini? Adakah parti itu akan benar-benar menjadi penimbang tara yang memperjuangkan hak Sabah atau sekadar menjadi angka sokongan dalam kerajaan perpaduan? Jadi keputusan telah dibuat, alasan telah diberikan, namun persoalan tetap tinggal. Adakah ini langkah terbaik untuk Sabah atau sekadar realiti politik yang sukar dielakkan? Apa pandangan anda? Adakah tindakan Jeffrey Kitingan wajar demi kestabilan atau sebaliknya mengundang lebih banyak tanda tanya? Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.